Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang berbahagia pengerusi sesi, para pembentang serta hadirin sekalian. Terima kasih atas peluang yang diberikan kepada kami untuk membentangkan kajian bertajuk Keintelektualan dalam Lagu-Lagu Melayu Sarawak. Kajian ini merupakan hasil penyelidikan yang diketuai Dr. Hamidah Abdul Wahab dan ahli kumpulan penyelidik Rosnah Mustafa, Siti Marina Kamil, Dr. Remy Gedat, Dr. Haji Santrul Abdullah dan Profesor Dr. Ting Suhi daripada Universiti Malaysia Sarawak. Dalam pembentangan ini, saya akan menghuraikan bagaimana lagu Melayu Sarawak bukan sekadar medium hiburan, tetapi merupakan wadah yang merakam pemikiran, falsafah hidup, identiti budaya dan nilai kerohanian masyarakat Melayu Sarawak. Seperti yang kita sedia maklum, lagu sejak dahulu lagi menjadi medium komunikasi masyarakat. Melalui lagu, pengkarya bukan sahaja menyampaikan hiburan, malah berkongsi pengalaman hidup, menyampaikan nasihat, kritikan sosial dan nilai kehidupan. Dalam konteks Melayu Sarawak, lagu memainkan fungsi yang lebih besar kerana ia menjadi suara masyarakat tempatan. Lirik-liriknya memperlihatkan penggunaan dialek Melayu Sarawak, unsur budaya tempatan, adat resam serta cara masyarakat melihat kehidupan. Oleh sebab itu, lagu-lagu ini wajar diteliti sebagai manifestasi keintelektualan masyarakat Melayu Sarawak. Dalam kajian ini, kami mentakrifkan keintelektualan sebagai kedalaman pemikiran, falsafah, kebijaksanaan serta pengajaran hidup yang terkandung dalam sesebuah karya. Lirik lagu sebenarnya menggambarkan bagaimana seseorang pengkarya memahami dunia sekelilingnya. Ia memperlihatkan hubungan manusia dengan masyarakat, alam dan Tuhan. Oleh itu, lagu bukan sekadar karya seni, tetapi turut berfungsi sebagai medium pendidikan, pembentukan jati diri serta pemindahan nilai daripada satu generasi kepada generasi yang lain. Kajian ini mempunyai satu tujuan utama, iaitu meneliti unsur keintelektualan dalam lagu-lagu Melayu Sarawak. Secara khusus, terdapat dua objektif. Pertama, mengenal pasti nilai intelektual yang terkandung dalam lirik lagu Melayu Sarawak dan yang kedua, menganalisis bagaimana nilai tersebut dimanifestasikan berdasarkan 4 dimensi utama, iaitu pemikiran dan falsafah hidup, nasihat dan pengajaran, kearifan budaya, serta kerohanian dan keagamaan. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis kandungan. Sebanyak 10 buah lagu Melayu Sarawak dipilih menggunakan persampilan bertujuan. Pemilihan dibuat berdasarkan beberapa kriteria. Antaranya, penggunaan dialek Melayu Sarawak dalam lagu, terdapat unsur budaya tempatan, alam sekitar, kehidupan masyarakat dan nilai kehidupan dalam lirik lagu. Sumber data pula diperoleh daripada YouTube dan rakaman lagu yang disumbangkan oleh pihak RTM Kuching. Kesemua lirik ditranskripsikan dan dibina sebagai korpus teks untuk dianalisis. Lagu turut diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu untuk analisis. Seterusnya, analisis dilakukan berdasarkan konsep keintelektualan yang melihat lirik lagu sebagai medium yang memancarkan kebijaksanaan dan pandangan hidup masyarakat. 4 dimensi dijadikan kerangka analisis, iaitu 1. Pemikiran dan falsafah hidup, 2. Nasihat dan pengajaran, 3. Kearifan budaya, dan 4. Kerohanian dan keagamaan. Melalui kerangka ini, manifestasi keintelektualan dapat dikenal pasti secara lebih sistematik. Sekarang saya akan membentangkan hasil dapatan kajian. Pertama, pemikiran dan falsafah hidup. Dimensi pertama ini memperlihatkan bagaimana lagu Melayu Sarawak mengandungi pandangan hidup masyarakat. Pengkarya bukan sekadar menceritakan pengalaman, malah mengajak pendengar berfikir secara rasional, menghargai kemanusiaan dan menghadapi cabaran kehidupan. Lirik-lirik yang dikaji menunjukkan bahawa masyarakat Melayu Sarawak menghargai nilai kebijaksanaan, empati, perpaduan serta tanggungjawab terhadap alam sekitar. Sebagai contoh, dalam lagu
Ros Kalas nyanyian Safa Ghaffar. Fikirlah fikir, panjanglah panjang. Lirik ini menekankan pentingnya membuat pertimbangan sebelum bertindak. Seterusnya dalam lagu Inga Amir Jahari, lirik memperlihatkan bahawa proses menjadi manusia yang baik merupakan satu pembelajaran sepanjang hayat. Selain itu, lagu Oha Sarawak dengan lirik Oh Sito ada pelbagai bangsa dan budaya ada pelbagai rupa, kita ibu pertiwiku untuk selamanya, memupuk semangat patriotisme dan kebersamaan dalam masyarakat berbilang kaum. Manakala lagu Cham Cham Mek dengan lirik alam sekitar bersih dan segar, warisan bangsa umat manusia, peliharalah ia bersama-sama, boleh kita lihat di sini menonjolkan nilai kelestarian alam sebagai tanggungjawab bersama. Ini menunjukkan bahawa lagu menjadi medium penyebaran falsafah hidup masyarakat. Dimensi kedua, iaitu nasihat dan pengajaran, memperlihatkan fungsi lagu sebagai medium pendidikan seperti menyampaikan nasihat, pedoman dan peringatan. Nasihat disampaikan secara kreatif melalui hiburan, menjadikan mesej lebih mudah diterima oleh masyarakat. Keadaan ini menunjukkan kepekaan sosial pengkarya dalam mendidik pendengar. Sebagai contoh, dalam lirik lagu Mun Masih Muda nyanyian Safa Ghaffar. Orang dara, ingatlah kita semua, jangan ngekot hati muda. Dan lirik Mun dapat hal kita ditinggal gia ajak, si yang ngaku molah kita macam ya. Lirik ini mengingatkan golongan muda supaya tidak mudah mengikut perasaan dan jangan mudah percaya kepada orang yang tidak bertanggungjawab. Dalam lagu Cerita pula mendidik kanak-kanak mengenai kebersihan diri dan kepentingan menjaga maruah keluarga. Sementara itu, dalam lagu Inga nyanyian Amir Jahari, lagu ini menegur sikap yang boleh merosakkan hubungan sesama manusia. Kesemua contoh ini memperlihatkan bahawa lagu berfungsi sebagai medium pendidikan tidak formal. Dimensi ketiga pula ialah kearifan budaya masyarakat Melayu Sarawak. Lirik lagu Melayu Sarawak mengandungi pelbagai unsur budaya seperti adat, sejarah, legenda, makanan tradisional, nama tempat dan dialek tempatan. Semua unsur ini menjadi dokumentasi budaya yang sangat bernilai. Antara contoh yang ditemui ialah tradisi berpantun dalam lagu Ros Kalas. Dapat kita lihat di sini lirik, kami berpantun, bukan bergerek. Lirik ini memperlihatkan tradisi berpantun sebagai medium komunikasi dan hiburan masyarakat Melayu Sarawak. Seterusnya dalam lagu Manis Gula Apung Fir Afandi. Nak berjumpa tapi kami takut kita nulak, si berani kami dengan bapa kita, memaparkan rasa malu dalam diri dan penghormatan terhadap orang tua. Dalam lagu legenda Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang pula memperkukuhkan identiti sejarah masyarakat Sarawak. Lagu Oh Pak Tambang pula merakam kehidupan masyarakat di Sungai Sarawak dan perkhidmatan perut tambang yang masih wujud sehingga ke hari ini. Semua unsur ini menunjukkan bahawa lagu turut berfungsi sebagai arsip budaya masyarakat. Seterusnya kita lihat dalam lirik Oh Pat Tambang, mendokumentasikan lokasi dan geografi yang penting dalam kehidupan masyarakat Melayu Sarawak. Kampung Boyan, Kampung Gesit, Kampung Semarang, Kampung Surabaya dan Panglima Seman adalah antara kampung yang terdapat di kawasan Petrajaya Kuching. Seterusnya, dalam lagu Oha Sarawak dan Mi Kolok Sarawak, kita dapat lihat pendokumentasian jenis-jenis makanan yang menjadi penanda identiti masyarakat Melayu Sarawak. Dan yang lebih penting lagi ialah penggunaan dialek Melayu dalam lagu-lagu. Perkataan seperti kami, kita, mun, si, nang, nyaman dan sebagainya menunjukkan bahawa leksikal bukan sekadar variasi bahasa tetapi menjadi penanda identiti linguistik masyarakat Melayu Sarawak. Melalui lagu, identiti bahasa ini terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi akan datang. Dimensi terakhir ialah kerohanian dan keagamaan. Kajian ini mendapati bahawa lagu Melayu Sarawak turut menghubungkan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan alam ciptaannya. Nilai kerohanian disampaikan secara halus
melalui lirik yang puitis dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, lagu Roskalas dimulakan dengan lafaz Bismillah sebagai simbol kebergantungan kepada Allah. Lagu Ingga pula mengkritik sikap manusia yang hanya mengingati Tuhan ketika berada dalam kesusahan. Beberapa lagu lain seperti Cam Cam Mek dan Sarawak di Hati Kami pula mengajak masyarakat mensyukuri keindahan alam sebagai nikmat daripada Allah dan menjaga alam sebagai amanah. Ini memperlihatkan bahawa unsur kerohanian dalam lagu bukan bersifat ritual semata-mata, tetapi membentuk cara hidup masyarakat. Sebagai rumusan, kajian ini membuktikan bahawa lagu Melayu Sarawak merupakan khazanah intelektual masyarakat. Lirik-lirik lagu bukan sekadar menghiburkan, tetapi mengandungi pemikiran, falsafah hidup, nasihat, identiti budaya serta nilai kerohanian. Keindahan bahasa dan penggunaan dialek tempatan turut memperkukuhkan identiti masyarakat Melayu Sarawak. Oleh itu, lagu Melayu Sarawak wajar dipelihara sebagai warisan budaya yang bukan sahaja bernilai dari sudut seni, malah penting sebagai sumber ilmu dan pemikiran masyarakat. Sebelum menutup pembentangan ini, kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Geran Kursi P. Ramlee, Universiti Malaysia Sarawak atas pembiayaan kajian ini. Penghargaan juga ditujukan kepada Radio Television Malaysia Cawangan Kuching atas sumbangan data yang digunakan dalam penyelidikan ini. Sekian sahaja pembentangan daripada kami. Terima kasih atas perhatian para hadirin.